Kereta ni korang boleh dapat bulanan serendah 400. Yang paling penting, korang boleh full loan. So kat sini kita ada Proton Persona 1.6 Premium tahun 2018. So jom kita review. Kalau korang tengok rim 15 inci dia, tayar pun tayar Goodyear, bunga pun masih cantik lagi. Untuk design dia ada 2 tone color macam tu. Untuk spek premium dia ada auto fold mirror. Lepas tu dia guna push start button. Ada multi-function steering juga. Multi-function steering ni korang boleh control audio dekat sini. Sebelah ni pun sama untuk control audio juga. Untuk spek premium dia ada balutan leather ni. Untuk mileage pula dalam 98,000 sahaja. Okay, owner lama dia dah tolong pasangkan korang Android player. Memang cantik. So dia punya seat full leather seat. Memang lawa. Untuk belakang ni pun dia full leather seat. Okay, dia guna Isofix. So memang selesa untuk korang duduk. Dekat belakang ni dia ada poket ni. So senang untuk korang simpan barang. Kalau korang tengok dia punya bonnet ni memang sangat-sangat luas. Okay, untuk spek yang ini dia ada reverse camera. Okay, so kalau korang berminat dengan Proton Persona, korang boleh contact saya ataupun DM saya. Bye-bye. Assalamualaikum.